rawon setan. Ajak saya ke Malaysia. Surabaya. Penting ni Ya betul, sup buntut. Ini pun kakak, ini pun kakak. Alamak, Sambal ni aku akan makan dekat sana kalau aku rindu masakan Malaysia. Okay guys, hari ni kita terbang lagi bersama dengan geng-geng kita. Okey, bye. Abang Pian Padu Babe, Faiz Melantak, Fifi dan Sapuan, pengarah kita, Abang Sultan Salai. Jom. Bandar Udara Internasional Juanda di Sidoarjo. Selamat datang di Surabaya. Okay guys, kita dah sampai Juanda, Surabaya. Kita dengan kita punya supir. Ini dia, Andro. Kita naik. Nanti orang Malaysia datang ramai tau. Cari Andro. Pergi dan dulu. Hujan dulu. Ada udara naik udah masuk kota Surabaya. Bis tersibuk di Indonesia sebelah Surah itu ikan hiu. Nah, Baya itu buaya bro. Okay guys, kita berada di Masjid Al-Aqbah yang terbesar kedua di Indonesia, di Surabaya ni. Video kali ini akan dipenuhi dengan tempat-tempat makan best yang berada di Surabaya. Jom. Jadi kita pergi jalan macam mana ni? Okay guys, kita singgah kat satu kedai ni. Kita nak makan sup iga, tulang rusuk. Sup konro perak. Enak. Memang nikmat lah. Kita letak sambal Lembut. Ni. Jadi legend lah kita dia. Iga bakar ni pun lembut pak. Jadi kalau kau ambil kau Sebelum kita balik hotel, kita try sate ayam Ponorogo. Ni, sate ayam Ponorogo Pak Segera asli. Okey, ni sate kulit ayam. Yang ini sate ayam. Bawang dia dia halus-halus pak. untuk yang kulit ni sebab macam makan lemak ah. Sate kambing Ini kita cuba ni daging ayam yang hancur-hancur. Tapi tak masam ah. Kita dah sampai hotel. Kita dekat Faith Hotel. Kita akan bermalam kat sini bukan dalam 4 hari. Kita keluar malam untuk cari makan malam pula. Bandar ni memang cantik, kedua terbesar di Indonesia. Makan. Kat mana? Hari ni kita makan apa ni? Tak tahu lah, kita ikut supir. Supir nak bawa kita makan seafood kata dia. Seafood ngam. Kita singgah ke ikan bakar. Seafood. Jom. Dia ada kepiting, udang, bawang, barunang. Kau ni colour dulu. Ini menu-menu dekat sini simple-simple je. Macam masam manis dia tak macam kat tempat kita lah, tak sama. Tapi apa-apa pun kita rasa kan kat tempat orang boleh try. Kat luar-luar sana family sama ni makan Sambal pedas. Masin tak ada, apa pun tak ada. Dia macam kebus macam tu je. Untuk hari kedua ni kita cari sarapan pagi, lepas tu kita nak pergi jauh sikit. Pukul 8.30 pagi waktu Surabaya, kita nak sarapan di Soto Cak Har. Yang ini ayam tau, sup, macam sup ayam Dia sup. Bubur kicap manis. Sedap main tu. Soto nasi. Apa rasa dekat Malaysia tak apa ni? First time makan susu ayam ni. Tak sesuatu yang sedap ni. Lepas tu dia kata kat sini ada Mungkin tuan. Okay guys, daripada Surabaya ke Malang lebih kurang dalam 1.5 jam macam tu lah. Kita nak makan iga lagi, iga bakar dekat Malang, Indonesia. Ni kedai ni. Jom. Soto tangkar babeh oga. Tangkar bakar. Apa dia? Tangkar bakar. Tangkar bakar. Ini nasi rames iga atau tangkar bakar? Iga bakar. Iga bakar. korang happy ya punya ni. Ini siang ni. Masing-masing. Busuk bakar. Orang lain buang lemak geng. Kat sini kita siap makan lemak. Dia tengah makan. Aku nak cuba ni. Lidah lembu. Buat macam ni. Kali ni memang best. Tempat dia memang unik sekali lah. Kita dekat Bakso Presiden. Kita nak makan dekat tepi ke tepi tu pak. Ini stesen rel ke tepi ni. Kita makan betul-betul kat tepi ni. Memang padu mat. Kita tengok. Hati ampela ayam. Ayam. Dalamnya hati ampela, luarnya adonan ayam. Kicap sikit lah. Belakang tu saya tu. Kita pergi kopi dululah. Cantik tempat dia tau.
Yang lebih ke asam. Kita lepas kopi tadi, kita ke wisata batu dekat area Jawa Timur ni. Ni dia balungan pedas Singkaleng. Ini apa ya? Kapal kacang. 3 bakar jumbo. Jumbo. Ini kalau yang ini balungan gajah. Balungan gajah. Jambu satu. Banyak. Cuma yang ini lah. Kita nak pakai dalam Baik bang, terima kasih ya. Kita balik ke Surabaya. Jom. Kasih nasgor Nasgor apa dia? Nasi goreng maut. Maut? maut. Ada mie kat sini. Nasi goreng maut ni dia macam mimi tau, mak. Special Bian? Special. Ada tolor. Sarapan pagi dan juga makan tengah hari sekali lah. Ni dekat sebelah belakang ni. Tengok ni, abang ni dia tembak ikan. Jom kita ke Depot Soto Banjar. Patin. Martin kat sini ada ni, triple XL ni. Tu aku nampak besar ni dalam macam ni tu. Soto nasi campur. Nasi kuning, telur dengan ayam. Ni ikan patin bakar Tengok isi dia. Panas weh. Bismillah. Kita test dengan sambal dia. Cik patin ni padat tau, dalam dia padat. Macam A5, Wagyu A5 version ikan. Guys, yang ini pepes. Ni kan, daun kucubi. Kalau macam gendang-gendang sikit lah. Macam gendang-gendang kan? Macam gendang sikit kan? Tengok tadi kan, benar belaka. Patin kat sini memang mantap. Bertanya dia orang, mantap tak? Mantap gila ni. Yang penting bukan pancing depan ni Kita ke Pakuan Mall. Jom kita tengok shopping yang ada dekat Surabaya ni. Dekat depan aku ni ada Cikuro. Ni halal tau. Dekat Malaysia belum ada lagi, tapi dekat Indonesia ni dia memang viral sangat-sangat. Goreng dia cocok, tersumbat dia tak sos dia. Ini creamy mentai, sweet barbecue. Pawagam kalau dekat sini dia panggil bioskop. Banyak cerita-cerita hantu ni Semua cerita hantu. Nampak? Okay guys, kalau kau nak tahu, yang ni owner Sultan Salai yang kat Simpang 4 tu tau. Dia belanja hari ni. Kita masuk bioskop Pawagam ni. Jom tengok cerita hantu. Ni Sultan Salai datang kedai dia tau kat Simpang 4 tu. Dia belanja. Terbaik. Jom keluar. Ni memang terbaik lah. Ini kita nak makan rawon setan ni kedai ni. Rawon setan masih lagi dekat Surabaya. Kenapa setan? Dulu bukanya malam lah. Malam setan ramai lah dulu. 1:30 baru buka. Sekarang sudah 24 jam. 24 jam. Rawon tu nasi rawon. Nasi rawon aja. Ini nasi pecel. Nasi pecel. Nasi pecel san. Ini rawon pisang. Lepas tu ada tempe, ada telur dengan tahu. Kita makan nasi dulu dengan ni ni paru. Hari ni kita nak makan di kedai artis tau. Tretan Muslim. Ni bebek carok Tretan Muslim. Kalau kau nak tahu ni artis tau. Jom makan menu. Ni timun. Yes, timun. Ini bebek dan sambal. Ni itik goreng itik goreng dengan sambal dia. Yang ni itik bakar dengan sambal dia. Aku tengok sambal dia tadi. Bebek yang dibakar ni. Ini pun ada Mangga, pedas. Bangi. Kalau kau pergi kat area Selangor ni, sudah punya pergi kat Dia hantar itik maca. Tengok kepala itik. Ni kepala itik. Leher dengan kepala itik. Ni kalau kena dengan sambal Malaysia ben ni. Wal. Sambal. Nak makan dengan ni.
roti. Kita kena ni. Guys, hari keempat kita check out. Member semua dah nak balik. Kita nak tinggalkan Surabaya. Flight kita pukul 5 petang. Sebelum kita berangkat pulang, kita ke airport. Kita makan dulu untuk tengah hari ni. Ni kedai ni, nama dia Cak Mat. Apa ni? Sop buntut. Bukan. Ni Ekor punya. Guys, air kelapa letak susu. sop buntut. Munggo ni. Karikat tuan kedai. Sini sudah berapa lama kedai? Sup iga bakar jumbo 1 kilo. Harga dia memang murah kat sini. Boleh tanggal tak? Boleh. Oh, okey nampak ni. Dia punya bakar tu terasa semua tu. Okay guys, kita dah sampai ke airport. Pukul 5 flight kita. Okay guys, apa-apa pun kau nak datang Surabaya, contact Andro. Ini memang trust. Terima kasih banyak Andro. Siap. Baik. Jumpa lagi kita. Okay Surabaya, kita jumpa lagi. Terima kasih banyak.